Okey, Tuan Sri Mailun. Yes, Ini ada orang WhatsApp saya. Okey. Dia nak bertanya, dia kata kalau saya ada personal loan under koperasi, Okey. patut dia buat overlap bank atau lagi berbaloi sebab rate rendah atau macam mana? Okey, asasnya macam ni bank adalah pemberi pinjaman terbaik dan second terbaik adalah mungkin koperasi. Koperasi, kebanyakan koperasi juga mendapatkan dana daripada bank. Jadinya untuk koperasi memberi pinjaman yang lebih baik daripada bank sukar, awak boleh tengok dana daripada bank mungkin boleh pergi bawah 3% ataupun 3% lebih, tetapi koperasi mungkin sekitar purata 6, 7, 8, 9% kerana bank juga, koperasi juga mendapatkan dana daripada bank untuk memberi kepada pelanggan. Dan sekiranya anda boleh untuk mendapatkan dana daripada bank, ambillah daripada bank. Tapi sekiranya anda ada senarai hitam, kalau memang anda terlalu tinggi, pilihan kedua terbaik adalah koperasi. Dan kalau anda tak ada kedua-dua ini, sukar untuk anda membuat pinjaman kecuali dengan kredit komuniti. Tapi dengan MyLoan, kita tak berurusan dengan mana-mana kredit komuniti. Tetapi jangan risau, mungkin walaupun dengan bank anda pernah gagal, dengan koperasi anda pernah gagal, kita juga mungkin boleh membuat consolidate persetujuan sebelum untuk mendapatkan dana-dana. Tapi syaratnya anda perlu dapatkan laporan My Pocket, kerana dengan mendapatkan laporan My Pocket RM50, anda juga akan mendapat info laporan Secris, laporan Sitos, laporan Experience, laporan SPK, laporan Transit anda semua untuk kita membuat penstrukturan semula komitmen. Cakap dengan pelanggan tu, dapatkan laporan My Pocket dan kita akan bantu dia memberi konsultasi terbaik untuk dia. Itu saja. Okey, baik. Thank you. Bye-bye.